Pernah tak korang rasa stres tengok profit ni sikit je jalan, lepas tu datang satu perasaan kata, apa kata kalau kita letak aje anchor lot ataupun lot gajah kali ni. Ini kalau jadi ni confirm meletup. Cuba bayangkan kita punya planning tu berbeza dengan result yang kita dapat. Tak sampai 5 minutes akaun kita tu dah blow up. Kenapa benda ni masih lagi kita buat dan kita teruskan sedangkan kita tahu result dia macam mana? Ini ramai orang tak tahu yang mana full margin ni nampak macam satu jalan pintas, tapi sebenarnya dia adalah satu jalan kehancuran if you tidak ada satu proper planning bila nak menggunakan full margin ni. Kita kena realize satu benda, yang mana kita tak bagi ruang langsung untuk market bernafas di dalam akaun kita. Satu spike kecil yang mana dia bergerak opposite daripada kita punya position, akaun kita blow dah. Trader matang tahu trading ni bukan pasal siapa cepat, dia banyak, bukan. Tapi kita nakkan satu survival mode ataupun satu longevity, siapa yang lebih bertahan lama dalam market. Tahu benda tu dia tak ada satu keseronokan, tapi percayalah, trader yang sukses ni dia bukan fikir seronok, tapi dia fikir pasal macam mana aku nak tahan lebih lama, macam mana nak improve benda ni. First thing first, kita kena tukar gameplay kita. Kalau kita ni ada capital lebih kurang dalam $100 saja and nak fikir jadikan $1,000 dalam masa satu malam, tak payah trade lah. Apa yang you guys kena buat adalah fikir macam mana dengan akaun yang kecil tadi ni kita boleh compound terlebih dahulu untuk dapatkan satu capital yang lebih besar. Sebab semua orang tahu bila trade dengan akaun yang besar ni, dia lebih cepat untuk dapatkan profit yang lebih banyak. Ada satu soalan dekat korang dah berapa kali dah kena makan dengan full margin ni? Cuba share dekat komen. At least kita boleh lihat ada berapa ramai yang jadi, ada berapa ramai yang tak jadi.